Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Minggu lepas kita bercakap pasal doa tu kan. Kata Tuan Syekh dalam kitab hitamnya itu, janganlah kamu putus asa walaupun kamu bersungguh-sungguh berdoa, sedangkan pengkabulan terhadap doa kamu itu semacam tertangguh, kerana Allah berjanji untuk mengkabulkan doa, tetapi pengkabulan itu mengikut kehendak Allah, bukan kehendak kamu, mengikut masa yang ditentukan Allah, bukan masa yang diingini oleh kamu. Secara ringkasnya, kuliah lepas kita sebut dua perkara besar. Yang pertama, apa beza antara doa dengan minta? Minta itu semacam doa, tapi yang membezakan doa dengan minta ada dua. Pertama, doa ialah kita minta dengan Allah dengan ada emosi, dia kata kebersamaan emosi. Jadi maksudnya kita ada feeling dengan doa. Yang kedua, kita punya tingkah laku serasi ataupun selari dengan apa yang kita minta. Yang kedua, kita bercakap mengenai bentuk pengkabulan. Yang pertama, Allah beri apa yang kita minta. Yang kedua, dia beri sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta, tetapi bukan seperti yang kita minta. Dan yang ketiga, dia tangguhkannya di akhirat. Okey, pagi ni pula Tuan Syekh bercakap mengenai janji Allah dalam Quran. Kalau kita baca Quran, kita dapati banyak sangat janji Allah dalam Quran. Macam buku manifesto lah, macam-macam. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang buat baik, beramal soleh di kalangan lelaki dan wanita, kami berikan mereka kehidupan yang baik. Dan banyaklah janji-janji Allah dalam Quran. Jadi kata Tuan Syekh, bila kita baca Quran, kita bertemu dengan macam-macam janji Allah. Jadi kata dia, kekadang kita menunggu janji Allah bilalah nak terlaksana. Kan, bilalah nak terlaksana. Macam sahabat-sahabat kita yang duduk di Syria, bilalah nak menang. Begitulah ya, sahabat-sahabat kita di Iraq, bilalah nak menang. Jihad dah tak pernah menang. Macam bila begitu. Jadi kata Tuan Syekh, la yushakkikannaka fil wa'd wa in ta'ayyana zamani li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Kata dia, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang janji-janji Allah di dalam Al-Quran, walaupun agak lambat perkara itu berlaku, kerana sikap mempersoalkan Allah itu akan menyebabkan mata hati kamu buta. Dia sebenarnya, Tuan Syekh kita nak beritahu macam ni, sahabat-sahabat. Kadang-kadang bila kita makan pagi dengan kawan, ada kawan yang kita makan pagi dengan dia tu, kita tanya dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, khabar, sihat. Lepas tu lepas dia jawab sihat tu, dia mula berumut je. Sakit pinggang lah hari ni, panas lah, jam lah, meeting panggil mesyuarat lewat lah, baru dapat file, hari nak meeting dah lah. Berumut je dia. Rasa-rasanya sahabat-sahabat suka tak kawan orang lain. Sedangkan apa yang dia berumut tu ialah rutin dia. Panas lah, kan dia seorang panas lah kot. Jam lah, bukan awak seorang jam, bukan jam lah kot. Panggil mesyuarat lewat lah, bukan awak seorang kena panggil lewat, semua memang gitu lah kot. Sport dia panggil. Jadi benda tu bukan benda baru datang tak. Jadi sebab itu, sahabat-sahabat, orang yang suka berumut ni biasanya orang tu dia tak buat kerja, tapi dia nak cover malas dia tu, dia berumut. Cuba sahabat saya mau duduk tengok dia pejabat. Kadang kita ni pejabat, ada orang kerja dekat meja dia bertanggung, tapi
Tapi dia suka berumur. Kenapa lah berkaum tak? Dia macam-macam lah. Kenapa lah kebudi? Kenapa lah macam-macam lah dia duk tanya kenapa. Kenapa lah bonus lambat masuk? Macam-macam. Kalau kita tanya dia, kerja sudah? Sudah lagi. Surah Al-Buah pagi bulan 7 tak tarik lagi. Tapi jadi dia nak cover malas dia tu, dia bersoal orang. Kan dia bersoal. Jadi kata orang tasawuf, kita hidup ni dia Tuhan dah bagi kerja. Kamu hamba, kamu kena buat apa? Allah kena buat apa? Dia bagi tugas kita. Yang patah lagi kita duduk di universiti ni, kita ada beban tugas yang cukup jelas. PE buat apa? Kerani jalan tinggi buat apa? Kerani jalan dasar buat apa? Ni buat apa? Dia cukup tahu. Setiap orang buat kerja dia tu, organisasi tu cantik dia buat. Yang jadi masalahnya ialah ada orang yang tahu dan dia tak cakap banyak, dia buat dia kerja dia. Tapi ada seorang lagi dia curi tulang. Dia cakap je banyak, dia tak buat. Maka dia carilah siapa nak dia bangun. Itu orang yang ini dia buat kerja. Kau buat. Dan kau buat. Lepas tu, apa balasan aku? Aku tolong bising. Dia bising. Kan? Dia tukar bising je lah. Sana, sini, sana, sini. Jadi kerja je bising je lah. Bising. Maka sebab itulah, cuba sahabat-sahabat berhati. Duduk dalam mana-mana organisasi, orang suka bising, orang yang kerja tak beres. Cuma bagus dia lantik Presiden Union. Ada juga lah pedohnya, Presiden Union kena lantik lah dia. Sebab orang yang baik tak bising ni ikut bos je lah. Begitu kan? Bos lulus overtime, alhamdulillah. Tak lulus, tak apa. Ada perlu juga si bising ni. Tapi si bising ini sebenarnya dia adalah orang yang tak buat apa. Ada orang kadang blame Allah. Ya Allah, bila lagi mu nak tolong kami? Orang ramai dah hafal Quran. Orang, bukan dia. Orang yang ramai dah hafal Quran. Ramai dah orang dulu PhD di akademi Islam. Orang lain dulu, dia tak dulu hati. Betul kan? Semua orang lain. Ramai dah orang pergi Mekah sampai kena buat tempat tawaf tu 3 tingkat dah pula. Betul lah. Orang lain pergi Mekah, dia tak pergi Mekah lagi. Ramai orang puasa tiap-tiap hari. Ya dah orang lain puasa, dia tak puasa apa. Ramai orang semayang masjid sampai letak dinding masjid. Orang lain kan. Awak semayang tak. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, bila kita dengar Allah berjanji, jadi janji Allah itu lebih bersifat individu. Maksudnya setiap individu yang buat apa yang Tuhan janji, Allah ada cara tersendiri untuk balas pada orang itu. Jadi ada cara tersendiri. Jadi orang yang berumur ni, yang dia rasa dia tak dapat itu, tak dapat ini, sebenarnya bukan kerana Allah tak bagi balasan yang dia janji itu, tapi dia tak dapat. Jadi oleh kerana dia tak dapat, kalau dia kata dia tak buat, nampaklah canggung sebelahnya. Maka cara paling baik dia dah bising. Dia pun buat bising sana, bising sini. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan kata Allah beruntungnya pensyarah akademi Islam ustaz. Istilah masuk syurga, alim. Jangan mikir begitu. Itu berfikir orang yang negatif. Kan Allah tak pernah janji bahawa orang yang jadi pensyarah akademi Islam akan masuk syurga. Dia kata man amila salihan min zakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh di kalangan lelaki dan perempuan. Dia tak sebut pun tukang ceramah kitab hikam pagi Jumaat itu sebut. Dia sebut siapa, betul kan? Jadi bila sebut perkataan siapa tu tak merujuk saja, tak merujuk. Siapa lah. Di kalangan lelaki dan wanita, siapa buat baik, aku akan balas baik. Jadi bila dia sebut perkataan siapa-siapa tu, kenapa harus kita menyempitkan lingkungan siapa-siapa tu? Oh, untunglah dia ustaz, gaji banyak, pahala banyak, dunia senang, akhirat bahagia. Betul kan? Kita ni dah lah tidak ustazah tolong kilik tesis ustaz saja. Betul kan? Gaji kecil, dosa banyak, dunia sedih, akhirat dengan kau. Kenapa yang nak fikir begitu? Kenapa yang nak fikir begitu? Kenapa yang nak fikir itu? Siapa suruh fikir itu? Jadi kita jangan jadikan benda negatif tu menghantui
hidup kita. Sahabat-sahabat, saya nak tanya sahabat-sahabat, perkataan ini boleh selesai? Dia panggil selesai. Kalau ada orang kata boleh selesai, saya nak bayar setahun gaji saya kat dia, tapi bagi tips kat saya biar selesai. Tak ada selesai. Mana ada selesai masalah? Dan dalam dunia ni orang nak selesai masalah dua cara aja. Satu, mati. Yang kedua, duduk tanjung rambutan. Itu gila atau mati. Orang gila memang tak ada masalah. Dia orang mati. Tapi orang hidup dia ada masalah. Maka sebab itu, tuan-tuan jangan tanya saya, Ustaz mengajar tasawuf, ada tak doa mengatasi masalah? Kalau ada, baik saya beritahu dekat Tan Sri naik chancellor. Betul kan? Boleh jadi penasihat dia. Kalau ada lah doa mengatasi masalah, tak ada. Baik. Sebab itu Nabi datang bukan menyelesaikan masalah. Nabi datang memberi respon terhadap masalah. So, cuba kita tahu kan, tugas Nabi datang ialah bawa orang masuk Islam. Betul tak? Okey, ada 3,000 orang. Selesai tak masalah masuk Islam? Selesai pun. Nabi sendiri tak boleh nak selesai masalah pakcik dia tak masuk Islam. Selesai pun. Lepas dia wafat, ada lagi orang kafir. Bila selesai masalah. Jadi oleh kerana itu, kita dah duduk di akhir zaman. Kan kita duduk akhir zaman. Maka akhir zaman ini, kita sering disebut oleh ustaz-ustaz dengan perkataan fitnah. Betul tak? Okey, apa makna fitnah? Ada faham sahabat-sahabat? Lebih kurang lah apa makna. Ha? Apa makna fitnah? Apa makna fitnah? Kasyafah fitnah. Apa dia? Mengesyaki orang, tuduh kosi-kosi. Betul kan? Memberi tuduhan kosi-kosi. Betul kan? Itu menunjukkan bahawa masih banyak lagi kena belajar dekat ilmu Islam dengan kelab cuma ni lah. Perkataan fitnah ini dalam agama dia merujuk kepada makna ujian. Dia tidak sikit pun makna negatif kat situ. Fitnah bawa makna ujian. Jadi cuba kita dengar Quran sebut pasal fitnah. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, harta-harta kamu fitnah. Mana? Takkan anak kita tak baik? Takkan harta kita tak baik? Anak kita, harta kita ialah ujian. Cuba dengar hadis ni. Kata Nabi, ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min fitnatil mar'ah. Tidak aku tinggalkan selepas kewafatan aku itu suatu fitnah yang lebih berat ke atas orang lelaki lebih daripada fitnah wanita. Jadi kalau orang tu faham fitnah itu negatif, dia kata, inilah orang kuat menyosok, jadi dia berat tu kan. Jadi Nabi tak sebut pun makna negatif. Yang pergi dohurai perempuan sial, perempuan dia kebab, bila pula Nabi cakap kepala dia tu tak betul tu. Kepala tukar hurai, tukar ceramah. Nabi sebut, aku tidak tinggalkan selepas kewafatan aku fitnah yang lebih berat. Fitnah tu maksudnya ujian. Suami kena jaga isteri, kena jaga betul. Jadi berat itu ujian. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk di akhir zaman, kita duduk di zaman fitnah. Maka sebab itu dipanggil fitnah akhir zaman. Jadi tak ada siapa boleh lagi ke? Mengeluh lah macam mana pun, berumut lah macam mana pun, dia sendiri lah kita. Jadi oleh kerana kita mengeluh, kita berumut macam mana pun, kita duduk kat sini. Tapi apa sikap kita? Kita ada dua sikap. Satu sikap pasif,
Satu sikap aktif. Dan dalam mana-mana keadaan pun, orang yang pasif akhirnya tidak akan dinilai. Yang pasif tak akan dinilai. Ramai orang jadi AJK nanti, AJK yang tak ada gaji, betul kan? Dia buatlah macam mana pun mesti orang komen. Tak puas hati makan, tak puas hati tu, tak puas hati ni. Betul kan? Tapi orang tak tahu dia hati. Betul tak? Dan orang tahu orang ngomel tu cakap je sesuatu dia foto baruan. Tak siap apa. Betul tak? Jadi persoalan sekarang ialah bila ada masalah, siapa respon? Orang respon itu akan dilihat baik. Salah, lain hal. Salah kau betul, itu lain hal. Soal respon. Soalan tu lagi pasif. Jadi orang pasif ni lah, untuk cover tak baik dia tu, mulut dia apa? Dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa pun. Maka sebab itu tuan-tuan, bila Allah SWT suruh kita buat apa benda, buat je lah. Buat je. Ustaz, nanti saya buatkan tak khusyuk semayang. Semayang je lah, cakap apa khusyuk tu? Semayang yang tidak khusyuk lebih baik daripada tak semayang. Saya tak semayang, kenapa tak semayang? Sebab takut tak khusyuk. Oh, betul lah hati itu. Semayang je. Betul kan? Jadi sebab itu, bila sebut fitnah itu ujian. Dan tak ada siapa boleh lari. Bila dia tak ada siapa boleh lari, apa sikap kita? Ialah respon. Dan orang yang respon dengan ujian itu adalah orang yang positif. Dan Allah SWT tidak pernah minta dengan kita maksud. Betul kan? Dia tak minta dengan kita perfect tu. Dia minta respon. Maka sebab itu kita sebagai hamba Allah, bila ada je masalah, responlah. Respon dengan masalah. Dan kita staf Muslim Melayu telah diuji dengan berbagai masalah. Kita respon, kita orang paling ngerti. Kalau nak kira berumur, kerja banyak, gaji super orang lain, betul kan? Orang duduk kat UUM tu lagi seronok dalam hutan je, pergi lewat balik cepat, betul kan? Malam ni jual pasar malam, betul kan? Kita duduk sini, mari share patu rumah, mak nak beli rumah besar sikit, kena duduk bendu atau pada bendu tolong ya. Ya, kenapa kita respon? Orang lain buat ISO, ijazah tinggi je, kita buat ISO sampai tu ditandah ke ISO juga. Lepas tu masa kena pantung, kita pantung habis belakang, pantung bergurindang. Lepas tu mari pula yang tu ni pula macam tak bawa je. Tak mati pun. Betul kan? Memang tak perfect pun. Walaupun kita tak perfect, tapi kita adalah staff yang dia suruh kita buat. Akhirnya, tiru yang siap layan. Tiru yang siap layan. Itu je lah. Maksudnya semua orang akan tiru kita. Kenapa? Kerana kita respon. Jadi sebab itu, bila agama datang, agama tak boleh nak tukar tu. Fitnah tu tetap akan berlaku. Ujian itu tetap akan berlaku. Cuma pertama sekali, bagaimana kita tengok benda tu. Jadi kalau kita tengok benda tadi dalam bentuk yang negatif, maka dia negatif lah. Negatif manja. Tapi kalau kita tengok dia dalam bentuk yang positif, maka setidak-tidaknya kalaupun dia terasa masalahnya, dia masih boleh biarkan. Okey, untuk menyelesaikan ataupun kita panggil bagaimana nak respon dengan masalah tadi, sahabat-sahabat, maka ada beberapa cadangan yang diberi untuk respon dengan masalah tadi. Dan jangan respon dengan berumur. Kita respon dengan positif. Jadi kita nak jadi orang positif. Dan bukan sekadar orang positif, kita nak jadi orang aktif. Jadi kita tak nak orang pasif dan juga negatif. Dah lah tak buat apa, lepas tu untuk memanjang, cakap je banyak. Tak, kita nak jadi orang yang bila ada masalah, bagi respon. Salah, itu nombor 2. Yang penting, buat. Maka sebab itu, hari keluarga kita tahun ni, Akademi Islam, kita akan masak. Mentok nombor 2. Yang penting masak. Betul kan? Sedap nombor 2. Yang penting ulang. Jadi, tak ada. Tak penting sedap. Tak penting masak. Yang penting buat. Betul kan? Kalau Datuk mengarah kata, kenapa tak sedap? Kenapa kau panggil kita masak? Kita kan suruh je buat. Suruh buat. Apa benda jadi? Datuk tanggung. Betul kan? Jadi nak betulnya kita orang ni respon manja. Suruh buat. Dia kena campaign lah sebab dia kira dia mai sini. Dia kena
tentang saya dalam mesyuarat. Okey, jadi sekarang kita ada masalah ni kan? Dan kita tahu tadi masalah tak boleh dihapuskan. Ya? Jadi masalah itu hanya perlu ditangani. Maka sebab itulah sahabat-sahabat, saya kurang bersetuju ada di kalangan kawan-kawan iaitu ustaz-ustaz yang bila dia bagi tazkirah, dia suruh kita takutkan mati. Saya tak setuju dengan perkataan takutkan mati itu, kerana takut ialah pasif ataupun negatif. Dan saya tidak jumpa Nabi ajar kita takut mati. Yang saya jumpa Nabi ajar kita ingat mati. Jadi ingat tu positif. Kan Nabi sebut iksiru, Nabi sebut gitu ya, iksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus selera. Pemutus selera tu matilah. Dia tak sebut pun banyaklah takut tak mati. Sebab takut ni kan gini. Dia tak apa dia duduk. Betul. Betul kan? Sekarang kita dah bulan September. KPI akan dinilai bulan 12. Jadi yang belum terbit ISI, jangan takut. Sebab takut tu tak buat 3 bulan lagi. Submit dulu kena tolak, tunjuk bukti saya submit kena tolak. Betul kan? Maksudnya itu nak takut. Ingat. Jadi ingat itu positif. Jadi oleh kerana itu, macam saya cakap tadi, masalah tak boleh dibasmi, tak boleh dihapuskan. Sebab lepas satu masalah. Kadang-kadang orang kat ijazah tinggi tu lepas seorang selesai vaivah, lega, sudah hak serabut ni. Daftar hak baru pula serabut lain, betul kan? Yang hak serabut lebih teruk pada hak tu, daftar baru pula. Nak stop jawatan, kereta baru beli. Jadi teruk pula. Habis serabut yang tu, serabut orang lain pula. Dia tak sudah. Dia lepas mati. Jadi oleh kerana itu, apa yang saya boleh bincang dengan sahabat-sahabat ialah macam mana nak tackle masalah. Jadi kita ada belajar matematik, kita ada tanda ni dan ada tanda ni. Dan ada tanda tambah, ada tanda tolak. Volume remote TV kita pun kalau anak nak tidur, kita tolak ini pelan. Kalau kita dengar lagu rap, kita besar sikit dia. Saya dulu tak suka lagu rap, tapi sejak balik jam hari tu, lagu rap ni dia tak mengantuk kan. Relax brother. Sedap juga rap. Lepas tu baru bincang di kedai kopi, minta kopi. Dan dia tidak memerlukan suara yang sedap lagu rap. Aku tak sedap juga jadi. Ada ke lagu balada Dondang Sayang, dia kena chorus tinggi. Ayo, rap ni semua kat ni. Gitu kan? Jadi, nak sebutnya dia lah. Tambah tu dia besar lah, lebih kurang gitu ya. Tolak tu dia kurang. Jadi bila kita ada satu masalah, katakanlah masalah kita ni ini. Dekat komputer kita work tu kan. Kita pergi, boleh besarkan dia ni ataupun boleh kecil kan. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni sahabat-sahabat, masalah ni asalnya kecil tapi kita suka tekan tambah. Jadi masalah tu jadi besar. Asalnya tak ada masalah pun. Asalnya jumpa Kak Azhar, dia turun tangga masak. Jadi kalau kita anggap ianya tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kita, padahal kawan tu nak belok. Tapi kalau kita jumpa dia masak, mungkin dia sakit perut. Jadi tak ada masalah lah kan. Tapi kalau kita mungkin sombong lah Azhar, akhir-akhir mentah bila ada CV tu, dia tambah. Jadi akhirnya masalah. Jadi oleh kerana itu, untuk tidak menggunakan ikon tambah dalam membesarkan masalah, ada 4 perkara jangan buat. Ini ada 4 perkara jangan buat. Ini saya belajar dengan Rasulullah lah. Rasulullah ajar. Salah ya. Pertama, bila ingin mendeskriptifkan masalah, iaitu menggambarkan masalah, gunalah nombor.
muka. Bung! Gitu dia payah nak. Mana tahu? Kan, tapi kalau guna nombor, saya tengok dia luka besar kuku. Kan? Oh, besar. Banyak dong. Jadi dia cerita lain. Dia sebab kita Kak Arif hilang duit. Banyak tu berapa tahu? Kak Arif hilang duit RM2. Senang kan maksudnya? Ada nombor lah, ada nombor. Berapa hilang? Kalau kita guna bahasa bombastik tuan-tuan. Oh, baik. Kita jumpa Datuk Pengarah, pejabat kita dah tak selamat, Datuk kena bubuh CCTV setiap anak tanggung sebab Kak Arif hilang, Kak Arif hilang. Berapa banyak dia? Datuk tu Kak risau, tak boleh tidur dah tu. Patang Kak Arif hilang berapa? RM20. Kak Arif hilang berapa? RM35. Baru RM55 beli CCTV, betul cukup lagi. Nombor lah, pakai nombor. Nabi Muhammad SAW suka sangat pakai nombor. Supaya masalah itu yang kecil jangan dibesarkan, yang besar jangan dikecilkan. Satu hari Nabi masuk masjid, Nabi duduk tu, tempat pada Nabi solat tu, Nabi perasan ada orang datang dari belakang, kan kelipat begitu, nampak tak adalah mata Nabi tengok belakang, dia kelipat. Kemudian dia perasan orang yang kelipat masuk tu duduk tak sembahyang. Maka Nabi pun pergi dekat orang tu. Nabi tanya, kamu sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat? Nampak dia sebut sunat 1, tahiyatul masjid 1 dan 2, yang ketiga 2 rakaat. Maksudnya dia tanya orang tu gunakan nombor yang spesifik. Dia tak kata sembahyang. Kalau kata sembahyang kan banyak, sembahyang dah kemarin. Jadi dia guna perkataan yang spesifik lah. Dah sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Oh, dia kata belum lagi. Bangun sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi arahan tu ataupun apa yang dia sebut tu jangan saya tengok dia solat duit berapa. Jadi jangan guna banyak begitu. Sebab kalau kita guna perkataan bombastik, masalah tu sebenarnya tidak masalah, dia jadi masalah. Maka sebab itu jangan baca majalah Mastika. Kita orang Muslim kaya, itu kan bodoh yang baca Mastika. Dalam tu kan cerita hantu yang pelik-pelik. Dan orang Melayu lah suka tokoh lampau cerita. Sebab tu orang Melayu mungkin ramai masuk neraka dengan sebab itu kan. Sebab apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok, hantu di Mak Saleh memang ada satu jenis yang spesies, iaitu Dracula. Ada hantu lain cerita Mak Saleh. Itu ada dulu kan? Dracula. Itu je lah. Lepas tu yang bunuh orang itu bukan hantu, dia orang Halloween apa, itu bukan hantu. Yang hantunya Dracula. Cina hantu dia satu. Ambil juga Cina. Siam tu. Siam tutup bomo dia ganas juga. Tapi dia ada nak-nak ya. Macam magan. Dia ada hantu lain. Melayu, hantu pocong, hantu minyong, hantu susu, hantu baru. Apa makna hantu? Hantu ialah benda yang tak boleh nak confirm. Siapa boleh confirm muka hantu spesifiknya hidung? Ada kajian daripada profesor mana-mana ke? Saya telah mengkaji hidung hantu ialah dia mengamuk. Ada, dia tak boleh. Dia nak confirm. Jadi apabila kita suka guna perkataan yang tak boleh nak confirm, maka masalah tu dah lagi tak boleh selesai. Dia jadi bertimbung tu yang penat kita tu. Sebenarnya kita penat menyelesaikan masalah yang tidak bermasalah. Maka supaya kita tidak penat dalam hidup, yang memang kita dah ada masalah dah, maka hidup kita tu biarlah positif. Bila nak menceritakan masalah, ceritalah benda yang spesifik. Apa masalah? Oh, teruklah sekarang jam. Tak payah cerita lah, jam semua. Cerita apa? Bah sakit kepala saya. Saya dah kena jam tadi. Lepas awak mari tambah cerita awak pula jam. Nanti kita sakit kepala. Tak payah cerita apa jam. Tak payah cerita apa penat jagoan. Dah jagoan apa yang nak buat? Apa yang nak dakap? Cerita yang happy-happy. Seronok lah hari ni pakai MV View, bau segar. Okey.
Saya pun boleh topang juga, beli MDVO lain ataupun Glad ke apa benda. Cuma topik itu jadi satu benda yang memberi sedikit kelegaan daripada tuan-tuan, saya difahamkan Mak Saleh apa semua tu. Mereka juga ada susah sama kita. Ada seorang kawan saya, dia kata dia duduk di Utah. Dia kata, dia ikut orang Melayu lah, baru pagi jumpa Mak Saleh. Oh, letih hari ni. Akhir sekali Mak Saleh tu kata, aku tak pernah jumpa orang yang so negatif lebih pada ni. Sebab jumpa pun sakit pinggang, sejuk. Kan memang sini sejuk apa dia cerita ya? Sejuk. Jadi oleh kerana itu, agama ajar kita kalau nak sifatkan satu benda, gunalah nombor. Saya nak tanya satu soalan. Semua sahabat-sahabat tahu ya, Nabi Yusuf tu handsome. Handsome ni. Okay. Handsome. Saya nak tanya sahabat-sahabat, jumpa kat mana ayat dalam Quran yang menunjukkan Nabi handsome tu handsome? Kakak-kakak, saya rasa satu je, iaitu apabila Nabi Yusuf itu disuruh keluar dalam majlis orang perempuan tu kan, lepas tu perempuan tu potong tangan, tak terasa. Ini dia panggil tuan-tuan, dengar satu cerita agama secara naratif. Yang saya herannya, IQ tu cerdik tapi tak fikir. Mari kita dengar cerita. Saya nak tanya sahabat-sahabat. Dan saya tidak nafi Yusuf tu handsome. Cuma saya nak petikan terlalu handsome. Handsome tu tak petikanlah sebab semua Nabi tu handsome. Itu betul, kenyataan betul. Tapi sehingga kita menggambar lebih-lebih tu, yang lebih-lebih tu yang saya nak tanya. Zulaikha tu perempuan baik ke perempuan jahat? Perempuan jahat lah, sebab dia nak tidur dengan lelaki lain, sedangkan dia ada suami. Dah lah, dia ada hasrat jahat. Dia pula orang kaya. Biasanya perempuan kaya ni jahat, sebab itu kan lelaki sibuk lain, dia sibuk lain. Jadi kalau dia perempuan jahat, kawan dia baik ke jahat? Jahat juga tu kan, dia kawan dengan muslimat macam ni, baik-baik kan lelaki cermin dia jahat. Jadi perempuan jahat, sahabat-sahabat, bila dia tengok lelaki, apa yang ada di kepala perempuan jahat? Kalau sahabat-sahabat tengok lelaki tak pakai baju, apa semua? Betul tak? Sebab kita perempuan baik, betul tak? Tapi perempuan jahat, gak hampa pada ketika itu, dia tak pakai baju, gladiator. Ya, hampa zaman dulu mana ada pakai baju? Jadi Yusuf keluar itu, yang potong tangan itu disebabkan oleh perempuan jahat, yang dalam kepalanya juga jahat. Tengok seorang lelaki muda, itu saja. Dan saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan perempuan pilih orang lelaki kerana handsome ke kerana benda lain? Ramai lagi lelaki handsome daripada saya tak kahwin. Kalaulah perempuan pilih handsome, bakal tak nikah belakang ada sini. Sebab muka Masya Allah, belum belakang. Tapi ni kahwin belakang ni. Sebab orang perempuan, dia pilih lelaki bukan kerana handsome. Tak ada. Kalau ada pun nombor 13 handsome. Nombor 1 boleh tumpah, berdikari, ada masa depan. Itu perkiraan orang perempuan. Tapi orang lelaki comel itu nombor 1, sebab itu perempuan comel belakang. Jadi sebab itu kan ukur apa yang dihabiskan daripada duit gaji ke atas tubuh orang yang mari kerja, lebih banyak perempuan menghabiskan duit gaji daripada orang lelaki. Orang lelaki tengok kasut ni beli 4 tahun dulu ni. Orang perempuan dia pakai 6 bulan tu kelab lain pula. Tak sedondong sana, tak sedondong sini, masa atap. Jadi itu menunjukkan bahawa orang perempuan dia akan menjaga kecantikan kerana dia tahu orang lelaki tengok perempuan nak cantik. Orang lelaki dia serebeh gitu je. Muncul ada kod etika. Kalau tak ada, pakai baju pagoda. Itu orang lelaki. Sebab orang lelaki makin cala tubuh dia makin macu. Dia bukan gebul. Itu tengok gambar. Jadi gambaran yang mengatakan tengok Yusuf sampai potong tangan itu tidak menggambarkan cantik melampau. Mungkin dikuasai oleh seks. Sebab perempuan tu perempuan jahat. Kalau perempuan tu baik, mungkin boleh. Dia adalah kawan
tentang Zulaikha, yang mana Zulaikha diejek sebelum itu kerana jatuh cinta dengan budak muda. Betul kan? Itu yang Zulaikha geram tu. Oh, kata kat aku, mereka nak tengok sekali. Berarti dia adalah bicara perempuan jahat, bukan bicara perempuan baik. Bagaimana bercakap pasal macam itu? Maka sebab itu pada saya tidak melihat ayat itu menggambarkan bahawa Yusuf itu terlalu handsome. Tapi handsome tu adalah. Jadi yang sebut terlalu itu disebut oleh tukang syarah surah. Yang hurai surah tu orang Melayu dia pun, kan dia suka. Kita pun, jadi gitu tu. Jadi sebab itu saya lebih setuju kita kata Yusuf tu handsome cukup lah. Jangan lebih-lebih. Okey, kenapa saya kata Yusuf tu handsome biasa-biasa je? Mari kita dengar yang lebih spesifik. Kita semua pernah dengar cerita Isra Mi'raj. Dan malam Isra Mi'raj itu kan Nabi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi jumpa Nabi Musa, Nabi jumpa Nabi Yusuf. Itu semua kita dengar, semua ustaz bercerita. Malah ada hadis yang menceritakan bila Nabi Muhammad SAW turun ke bumi balik, paginya itu Abu Hurairah tanya. Dia kata, ya Rasulullah, kau malam tu kan jumpa Ibrahim, jumpa Musa, jumpa. Boleh tak kamu bagi lakaran muka-muka orang? Itu kan sebab dalam Quran kan tak ada lakaran. Jadi, cuba sahabat-sahabat. Bila Abu Hurairah tanya Nabi mengenai Nabi Musa, kata Nabi Musa itu seiras dengan lelaki Arab Bani Syanu'ah. Kan maksudnya dia spesifik, dia tunjuk. Mungkin di Yaman tu ada satu kabilah Arab Bani Syanu'ah. Rata-rata orang lakinya muka macam tu. Jadi Musa tu lebih kurang, dia tak ada bunuh ayat. Lah, di sana jumpa orang macam tu, gitulah. Dan dia tunjuk benda yang kemudian bila tanya Nabi Yusuf, dia kata Nabi Yusuf itu lebih kurang sahabat kita, nama dia Dihyatul Kalb. Dihyatul Kalb ni seorang lelaki handsome zaman Nabi. Dia pula businessman. Jadi Jibril bila datang nak jumpa Nabi, kalau dia nak berupa dengan rupa manusia, biasanya dia berupa dengan lelaki Dihyatul Kalb. Handsome lah. Tapi tak ada lah dia bunuh. Memang jadi kan itu dia panggil spesifik, dia sebut tadi jelas. Kemudian bila tanya bagaimana Nabi Ibrahim, kata dia Nabi Ibrahim itu lebih kurang aku. Okay? Jadi orang yang nak berimajinasi tentang muka Nabi itu pun tidaklah gitu. Jadi pernah disebut dalam satu hadis yang lain, seorang sahabat duduk atas suatu rumah di malam bulan purnama. Jadi cahaya bulan tu kena pada muka Nabi. Dan sahabat tu tahulah muka Nabi Yusuf tu lebih kurang Dihyatul Kalb tu kan, yang Nabi sebut tu. Kata sahabat tu, aku tengok kat Nabi, aku duduk bayang dia yang tengok, aku rasa Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Jadi itu kenyataan yang lebih jelas menyatakan begitu. Tapi kita ni suka tu yang jadi masalah tak selesai tu. Kita sebut dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat, apabila kita menghadapi masalah, maka antara penyelesaian masalah yang baik juga digunakan ialah dia panggil masa. Masa tu sebahagian daripada ubat hidup. Misalnya ada orang pernah ngumpat kita lah, ya. Jadi kita pun mengaji agama, kena maaf, betul kan? Maaf je lah. Walaupun kita maaf, tapi nak hilangkan rasa perik tu payah. Maka tuan-tuan pun tak tahan jumpalah saya, Ustaz, ada doa tak nak hilang perik tengok muka ni? Ada ubat dia, ialah masa. Dia masa je yang boleh merubah. Maka sebab itu tidak semua benda boleh diselesaikan sehari. Dia perlu mungkin setahun, dia perlu 2 tahun, kan dia perlu 3 tahun. Jadi masa itu ialah sebahagian daripada penawar masalah. Itu je. Orang kan takkan nak nampak. Ada kita maaf dah kan. Jadi itu yang kedua.
juga sahabat-sahabat yang saya belajar dari Rasulullah SAW bila menghadapi masalah. Bila kita nak bercakap mengenai masalah, kita kena berfikir tentang impaknya ataupun kesan. Bukan semua masalah perlu kita selesai berdasarkan hadis Nabi. Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Siapa tengok dosa, siapa tengok salah, maka tegurlah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Tak boleh dengan lidah, dengan hati. Maka itu menunjukkan kepada kita, ada masalah yang kita hadapi, kita tak perlu tegur. Sebab kalau kita tegur, dia memberi impak yang kurang baik. Contoh ya, saya pengurusi surau. Jadi surau ni mana ada duit masuk seperti mana masjid, sebab masjid ada Jumaat. Jadi sedangkan operasi surau sama juga dengan operasi masjid. Kena bayar bil, kena bayar aircon, kena bayar tu facilities dan sebagainya. Jadi saya terpaksa collect derma sunat wajib. Sunat tu pada amount, wajib tu kena bayar setiap bulan. Jadi awak nak bayar RM5 pun tak apa, itu bulan. Tapi kena bagi setiap bulan RM5. Jadi surau saya tu, semua yang bagi derma tetap dan bagi sembahyang Jumaat tetap ialah perokok tegak. Dia perokok tegak. Memang orang tu kalau tak isap rokok, coh. Ya, rokok tegak. Jadi walaupun saya tak isap rokok, dah masuk tahun ke-7 saya duduk kat surau tu, saya tak pernah sebut pasal rokok. Sebab kalau saya kutuk isap rokoknya bakat tak mari, mampu surau. Dia nak bayar. Nampak kan? Dia punya kesan. Jadi, tapi bukanlah bermaksud saya setuju dengan dia merokok tu. Tapi kita sebutlah dengan cara lain. Tuan-tuan, kita masih muda, anak-anak masih sayangkan kita, isteri juga perlu budak kapan mesra kita. Kalau kita mati, bagaimana? Kesian, isteri janda muda, anak-anak kehilangan ayah. Dan di antara faktor yang menyebabkan kita cepat mati, kata Kementerian Kesihatan, ialah kita memasukkan narkotik ke dalam tubuh kita. Tak sebut isap rokok. Jadi dia tak adalah tekilan saya. Ini ada seorang kawan saya panggil dia ceramah Isra Mi'raj. Dia bercakap, dia kata setan ini diperbuat daripada api. Bila ada api, ada asap. Maka setan dan asap tidak boleh dipisahkan. Maka sesiapa yang tak boleh dipisahkan dirinya dari asap, maka setaralah dengan setan. Kesian yang rokok tegak. Jadi Ustaz tadi, dia tak fikir impaknya, aku yang kena impaknya. Perempuan tu tak bayar juran surau, nak tu, nak ni. Jadi sebab itu kadang-kadang ada masalah, kita kena fikir apa implikasi selepasnya. Dan dalam kelas kita ni ramai orang perempuan. Dan orang perempuan cukup tak suka galakkan kepada poligami. Maka saya takkan ceramah pasal poligami. Betul kan? Walaupun saya adalah pendukung dan pejuangnya pun. Sebab bila saya bercakap, perempuan akan benci dengan saya. Jadi tak apa. Betul kan? Yang bagikan kawan lain yang buat, itu tak apa. Tapi ni suka sangat. Tapi dia minoriti, tak payah layan lah. Yang majoriti ni. Sebab dia ada kesan. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi duduk di Mekah. Tuan-tuan ingat Nabi tak boleh bunuh Abu Jahal? Kan yang ikut Nabi tu ialah Hamzah, orang berani. Umar, bukan calon-calon orang. Allah sekadar nak lempang Abu Jahal tu lah, bukan lempang, kerak tekok pun boleh lah. Kenapa Nabi? Sebab kesannya kalau Nabi bunuh Abu Jahal, dia akan memberi alasan kepada Quraisy untuk melancarkan program cantas. Jadi dia bunuh habis orang Islam. Jadi lebih baik biarlah dulu. Bukan bermaksud Nabi tak boleh, bukan. Biarlah dulu. Sebab kesannya lebih buruk daripada kita tak ambil tadi. Jadi apa yang paling baik, tuan-tuan, misalnya ada seorang kawan saya, dia terkahwin. Kawan saya ni cukup kahwin ni maksudnya dia nak kahwin dengan orang lelaki A+, A1, tapi dia dapat C+ je. Jadi bila dia kahwin, dia ustazah lah kawan saya tu. Jadi dia kahwin,
suami dia tu kerja di Kelantan Miri. Dia pun mengajar di sana. Masa dekat Mesir dulu dia pakai ikut orang multazim sangatlah ya, sembahyang duha 12 rakaat pagi ya pun. Itulah orang baik. Ada satu hari bila dia cerita dia kahwin dengan orang kerja pelantar minyak duduk kat Miri tu, saya dah boleh bayang ya betapa tak puas hatinya dia, sebab dia nak suami dia tu macam Rasulullah tapi nampak macam tu je. Lepas 5 tahun saya jumpa dia dekat depan akademi Islam. Masa tu dia dah tak pakai nikah. Masa belajar di Mesir dulu dia pakai benda tu, kita tak kenal, kita tengok mata ya. Jadi saya berlalu. Dia kata, oh sombong sekarang. Macam kenal suara tu. Tegur saya ke? Iyalah sombong lah sekarang. Macam mana kata sombong? Saya tak kenal lah puan. Dia pun sebut, oh ni awak kata ni nak masa ngaji dulu nampak mata ya. Minta gambar nak ngorak tak lagi bagi mata je. Kita tanya dia, kenapa duduk sini? Kita dah agak dah, mesti cerah. Dia kata singgah dah sekarang. Wah, aku agak dah. Lepas 3 tahun pun duduklah sebelah dia kat kursi tu lah. Macam mana boleh cerah? Dia kata suami aku ni sak rokok sehari sebut. Satu hari satu, tegar lah. Ni dia kata saya dah nasihat dia tak dengar juga, geram sangat. Jadi satu hari dia buka rokok suami dia tu, dia bubuh tai ayam undi. Macam ayam yang panas lagi tu, yang kau tengok panas tu. Dia memanglah dia nak selesaikan masalah tu kan. Tapi dia tak fikir kesan. Dia pakai yang penting aku marra aminkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Dia fikir yang tu je. Maka suami dia disambut. Lepas tu suami dia berhenti. Memang berhenti. Tapi kata apa dia dapat? Dia dapat aku cerai kamu sebanyak bintang di langit. Macam aku. Kalau cerai 3 pun dah tak boleh balik, ini sebanyak bintang di langit, maka tak balik-balik. Jadi nak beritahu memang masalah tu kononnya semacam selesai. Tapi tak selesai juga. Akhirnya si lelaki tu lepas hilang fobia dia dengan benda tu, dia balik. Tapi kesannya apa, kamu diceraikan, kamu di... Maka sebab itu perempuan dan perempuan, kadang-kadang ada masalah dalam hidup itu, kita perlu berfikir panjang. Apa kesan kalau aku buat begini, aku buat begini. Jangan kita pakai sembrono begitu. Sebab kadang-kadang kita rasa kita cerdik dah, tapi kita tak tanya orang apa kesan. Tiba-tiba kesan tu datang, dia merugikan kita. Rugi. Jadi soal rokok tak selesai juga, yang dia pula jadi janda tak masalah. Jadi itu dia panggil buat satu benda tidak memikirkan kesan. Maka sebab itu kita dah faham tadi bahawa masalah itu tetap akan ada. Maka bagi kita, bila kita nak respon tentang masalah, janganlah lupa mengambil perkiraan, kalau aku buat macam ni kesannya apa, aku buat macam ni kesannya apa. Jadi setelah kita berfikir kesan, baru kita bertindak. Maka kalaulah masalah itu tak diselesaikan pun, maka implikasi dari masalah itu tidak melangkaui orang lain, tidak menimbulkan masalah lain dan sebagainya. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, jangan membenci pesalah, sebaliknya bencilah kesalahan. Ya. Jangan membenci pesalah, sebaliknya bencilah kesalahan. Semua orang buat salah, semua orang buat trouble, ya. Semua orang buat masalah. Tapi bagi kita yang belajar dari Rasulullah, orang yang buat masalah itu mungkin satu masa nanti dia akan bertukar menjadi orang yang membuat faedah. Berapa ramai sahabat Nabi yang pada peringkat awal itu adalah anti Nabi, tapi akhirnya dia menjadi orang yang mendukung Nabi. Saya masih ingat ada orang dia post dekat Facebook saya, bila minyak naik 20 sen, dia kata manalah Tun Dr. Mahathir. Masa Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri dulu, bila lah nak turun-turun, dia uji kata kan,
Bila dah naik 20 sen, dia kata baik betul. Kalau naik pun 10 sen, maknanya 20 sen. Jadi berarti dia dah menyesal kerana dia benci orang. Dia benci orang. Sebab kadang, jadi oleh kerana itu dalam sejarah Nabi, Khalid Ibn Al-Walid tu ada banyak buat masalah. Ada banyak. Dan setelah sampai ke telinga Nabi, Khalid telah membunuh orang tawanan. Jadi bila cerita Khalid bunuh orang tawanan, maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni abra'u min fi'lin Khalid. Ya Allah, aku berlepas tangan daripada perbuatan Khalid. Jadi yang Khalid bunuh tawanan tu, Nabi berlepas tangan. Maksudnya aku tak sokong, aku tak setuju yang kamu bunuh tawanan. Tapi yang kau tu masih ada peluang lagi. Jadi oleh kerana itu, perempuan, kadang-kadang kita dengan anak kita, misalnya duduk dekat rumah, anak kita kadang-kadang ambil duit kita tak beritahu. Betul lah, tapi janganlah kita pukul tangan dia sampai tangan dia nak pegang apa. Tak boleh dia buat benda tu. Kan? Ada anak kita yang conteng dinding. Maka ada orang dia pukul tangan anak dia sampai luka kerana conteng dinding. Pada saya, daripada kita pukul anak kita conteng dinding, kita beli Bapa panggil cat ICI tu ya. ISI tu sini punya. ICI ya, ISI tu jenak. Bubuh cat kat situ, anak kita conteng, sapu dengan kain buruk je. Jadi akhir sekali dia akan jadi pelukis jalanan. Jadi nak sebutnya itu bercakap mengenai masalah. Kesimpulannya ialah kita tak boleh selesai masalah. Yang kita boleh buat ialah respon dengan masalah. Jadi Allah SWT bila dia bagi janji, janji-janjinya itu adalah benar dan dia akan beri kepada orang yang respon. Jadi oleh kerana itu, kuranglah berumur, kuranglah bercakap, sebaliknya banyaklah buat. Dan bila kita buat, dia tidak menuntut kita buat dengan sempurna seperti mana yang dia kehendaki. Sebaliknya yang dia perlu dari kita ialah usaha mencapai kesempurnaan. Nampak tuan-tuan pun dah tutup beg, kita berhenti dulu.